Hello guys, hari ni kita akan buat bukan lontong, nasi impit kuah lodeh. Tapi dia tak macam kuah sangat lah sebab yang aku buat ni nampak pekat. Kalau hampa makan dengan sambal bilih ni rasa ada sama je. Sedap dia lebih kurang, jangan risau. Okey, je kita mula. First, kita kena blend bawang merah, bawang putih, halia, kunyit, cabai hijau, cabai melaka, tomato dan lain kali udang kering. Lepas tu hampa blend lah sampai lumat dah letak tepi. Untuk kuah lodeh ni, dia banyak sampah zarab sikit. Macam kobeh ni hampa kena potong besar-besar. Kalau hampa potong nipis tak berasa sangat. Ada benda ada kena goreng dulu macam tempe dengan tokoh. Tahu tak tokoh dulu dah? Tokoh tu tahu. Cerah. Anyway, untuk kuah dia hampa kena goreng dulu serai dengan lengkuas sampai dia naik bau. Lepas tu kita masukkan bahan blender tadi dan masak sampai pecah minyak. Lepas dah pecah minyak, masukkan 1 kotak santan bersama sebatang carrot yang telah dipotong kepada batang-batang yang lebih kecil. Sengkuang pun super skala. Tuang air sikit, kacau-kacau, lepas tu kita tukar kepada mode slow motion. Letak serbuk kunyit sikit, nak bagi kuning, garam, gula, nak bagi dia berasa. Tapi kan, aku rasa aku letak suun ni banyak sangat. Aku memang suka makan suun, tapi aku tak tahu pula dia pekat kuah metro tu. Dan kita tuang sayur-sayuran macam kobe, macam panjang, terung, tapi tak ada terung lah sebab tak makan. Boleh juga untuk protein macam ayam ke, udang ke, ataupun benda-benda yang dibuat daripada soya, macam tahu goreng, ataupun tahu goreng satu lagi, ataupun tempe. Hampa tengok, kalau makanan tu ada combo tahu dengan tempe, mesti ada main Jawa. Macam pecal, gepuk. Satu kategori tu. Dah siap bab kuah, kita buat sambal bilih. Simple je resipi dia, tak senang pun. Hampa tumis bawang, ibu sambai, letak ayam sikit, gula sikit dan ikan bilis. Kacau-kacau siap lah. Cuma resipi ni ada tak upah lengkap lah kalau tak ada nasi impit. Tambah-tambah kalau tak pakai nasi impit adabi. Wow, iklan. Oh Allah, sikit lagi nak biar video tengok je lah. Senang je nak masak ketupat nasi ni. Hampa tahu dalam periuk nasi, isi dengan ayam, masak dalam sejam, lepas tu sejukkan. Lepas tu boleh lah hidang dengan kuah lodeh hampa ni. Kokok lah hampa nak buat untuk buka puasa ataupun raya nanti. Selamat mencuba.